Siapa yang telah konsisten menyimpan emas 1 gram sebulan sejak Januari 2025 masuk bulan September 2025, anda patut sudah ada 9 gram dalam tabungan anda. Nilai simpanan 9 gram ini sudah mencecah sekitar RM4,400 pada video ini dibuat. Apabila anda menyimpan secara konsisten, anda bukan sahaja dapat menambah gram emas dalam simpanan, malah anda juga dapat puratakan kos harga emas per gram yang telah anda beli. Katakan anda buat belian emas 1 gram secara konsisten pada bulan Januari, belian emas pada harga RM409, Februari RM453, Mac RM470, April RM510, Mei RM491, Jun RM493, Julai RM490, Ogos RM496 dan September RM550. Jadi secara total, kos belian selama 9 bulan adalah sebanyak RM4,362. Bila kita bahagikan dengan 9 bulan, anda akan dapat RM484.66. Bermakna kos purata belian emas anda adalah pada harga RM484.66 per gram. Lebih rendah dari harga semasa iaitu RM550. Jadi dengan ilmu yang betul, anda dapat memuratakan harga belian emas dan dapat keuntungan dalam simpanan emas walaupun harga emas sentiasa meningkat. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah untuk daftar akaun emas secara percuma. Dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Follow for more.